jangan lupa follow, subscribe dan juga like, share. Right on Elizad Don. Okay, ride on Elizad Don. Guys, korang selalu nampak saya ride atas jalan raya. Kalau nampak macam hantu, ni lah wajah dia sebenarnya. Okay? Yang atas jalan raya yang macam hantu dia. Tapi kalau dekat track, dia bawa motor ni guys. Right, Cap, cerita sikit Cap motor Cap. Okay, hari ni kita bawa untuk kategori open class bagger. So kita bawa road glide, bernadikan enjin 120R. Dan enjin memang kita dah memang racing spec. So dia punya exhaust semua kita dah tinggikan. Brake kita dah upgrade ke Brembo 4 port. And then depan belakang kita pakai all-in. Yang ni all-in. Yes. Okay, lepas tu rim kita pakai yang forged aluminium. So dia ringan sikit. And then yang lain tak ada apalah. So far absorber dengan all-in punya fork ni memang sedap lah handling dia. And then untuk kategori open class bagger ni kita dah memang akan buat racing spec lah. Okay, Acap, saya dengar round pertama awak tak sempat habiskan perlombaannya. Hari tu kita kurang bernasib baik sebab ada sikit masalah technical dekat turn 9. Motor collapse and then the slide. So masa tu dah final lap, last lap dah. Tapi at least kita dapat time yang kita nak masa tu. So hari ni kita akan cuba shave lagi lah. Dalam banyak-banyak rider kat dalam track ni, siapa awak punya kompetitor? Obviously kompetitor memang kelas yang sama lah, open bagger class. So kali ni ada 4 rider semua dan 3 lagi rider tu memang orang yang berpengalaman lah. Sebab saya, ini baru kali kedua saya menjaga kaki untuk racing di Sepang sebenarnya. Dia orang dah main bertahun-tahun dah. Okay. So apakah harapan kali untuk race kali ni? Apakah harapan awak? Untuk memperbagi masa ke? Cuba dapatkan podium ke macam mana? Okay, podium tu kita letak nombor 2 sebab kita punya mindset sekarang ni kita nak shift timing kita. Kita nak improve kita punya time berbanding race yang lepas. Kalau podium, Alhamdulillah. Kalau masa yang first tu bila? Berapa saat? Okay, untuk first round kita dapat untuk best time saya sebagai first timer 2.52. Terbaik. Untuk orang baru untuk orang baru dapat clock bawah 3 minit tu dah terbaik lah. So ini second race Ya, second okay. race. Saya target 2.50 ataupun dapat 2.49 pun okey lah. Alhamdulillah, syukur alhamdulillah dah. Ada benda yang perlu kita ambil berat sebenarnya. Ini saya baru belajar lah bila kita main dekat track yang sebenar. Kriteria wajib yang kita kena ada dekat motor. Contoh yang pertama ni, belly pan ni wajib. Belly pan ni tujuan dia kenapa? Kalau katalah enjin kita ada leaking kat mana-mana, dia akan bertakung dalam tu dan dia tidak terus direct menitik dekat jalan. So itu akan membahayakan kita punya race lah. And then kalau kita tengok dekat sini, oil filter kita wajib ikat dengan dawai. Wajib ikat dengan dawai. Lepas tu kita punya tank minyak brake pun kita ikat and then kita kena sellotape dia. Ini pun nak mengelakkan daripada leaking. Ini antara safety yang diwajibkan lah. Ya? Kalau kat luar tak payah, kat track je. Kat luar okey lah. Kat track ni kita kena macam ada plan A, B, C, D, E. Macam tu lah. Okay, Cap, abang wish you all the best. Okay bang, thank you bang. Alright. Okay, ride on Elizad Don. Yeah.
Okay guys, hari ni kita dekat American Beauty Round 2. But cuba cerita sikit harapan. Harapan confirm podium lah. Kita nak podium. Okey. Walaupun kita race dengan kawan-kawan kan, tapi kita tak nak terima nombor 2 tu kan. Okay, yang round pertama nombor apa? Round pertama nombor 2 sebab kalah dengan motor 14 tu. Oh, okay. Kan kalah dengan Tahun 14. ni nak kali ni nak nombor 1 lah. Kali nak nombor 1 lah. Okay, terbaik. All the Tengok best. kan, hari tu ada side mirror. Lepas tu ada signal, sekarang dah tak ada. Okay, Lampu depan dah tak nampak. sempat tukar Sempat tukar. Ni memang kita punya setup lah every time race kan. Belly pan kat bawah ni. Kan, belly pan kat belah bawah ni korang tengok. Tongkat dah tak ada, dah pasang kan. Ya, kita ikut dia punya spec and regulation lah. Dengan lampu belakang. Kan, lampu belakang pun kita dah buka. Okay, so round 2 ni dia beza sikit kalau korang ada follow Moto 97 ni. Kita tak ada back kiri kanan. Kan, dia orang ingatkan kenapa? Pasal teknikal ke? Tak sempat chat. Tak sempat siap chat. All the best man. Thank you for coming. Korang selalu support. Alright. Yap. Baik on Eliza Don, kali ni kita bersama Ayi daripada Southern Cutter Racing Team Ya, betul. Okey, saya mendengar round pertama. Ya, Hari tu awak nombor 1. betul nombor 1. Okey, Alhamdulillah. apakah harapan pada round kedua ni? Round kedua ni kita berharap kita dapat konsisten dengan podium nombor 1 tu lah. Okey. Dan lebih penting sekali nak mendapatkan podium tu boleh tengok macam ni. Dia punya setup apa semua. Kalau macam biasa korang tengok motor on the road, fork semua lain, tapi untuk racing kita akan custom fork, custom triple clamp, brake system. Pakai fork depan ni brand apa? Kita pakai Olin. Senang kata ini adalah original dia adalah motor Ducati punya Olin, tapi kita convert masuk dalam Harley Davidson. Kita kacukkan dua brand jadi satu brand. Apa lagi yang dibuat pada motor ni? Okey, contoh swing arm adalah special made CNC swing arm. Kalau standard Harley kita pakai belting, tapi untuk race kita pakai sprocket, pakai drive pakai chain. So semua benda kita kena custom untuk dia layak berlumba dalam sepang. So motor ni dah stage berapa ni? Boleh tahu tak? Kita kalau tak silap stage 2 saja rasa motor ni. Ya. Ha. Tapi power Kena tanya mekanik. Power dia cukup-cukup makan. kita tengok rider lah. Rider dia power lah. Stage 2 pun nombor 1 Alhamdulillah apa ni berkat doa kawan-kawan lah. Doa netizen yang mulut jahat tu. Amin. Ni Tycoon. Selalu dia lenjan motor dekat jalan raya. Ni dekat atas track ni. Okay, explain sikit pasal motor. Okey, ni motor Harley Davidson SR 1200. So motor ni kita gunakan untuk MSF event round 2 ni. Motor ni tak banyak modification, tak banyak modified. Just kita set up suspension, braking saja. Engine kita kekalkan standard. So law yang MSF letak kita kena ikut lah. Macam body pan ni semua kena. Lepas tu tayar beli dekat MSF Sepang. Yang lain semua kita tak banyak modified. So motor ni sebenarnya tak banyak makan cost. Sebab actually engine dia dah okay dah, standard pun. Kita pun tak ada plan nak upgrade sebab motor ni dah tak banyak barang dia. Kalau kita upgrade, kita takut ketahanan tu dah kurang. So anything happen nanti takut susah, ambil masa. Okey, masa round pertama saya dengar tak dapat tamatkan perlombaan ni. Saya dapat, Alhamdulillah. Dapat Acap yang dapat. Oh, Acap yang dapat. Okey, sorry. So round pertama dapat nombor apa? Round pertama nombor 2. Okey, apakah harapan pada round nombor 2 kali ni? Saya semua je saya tak kisah sangat. Tapi saya target untuk turunkan time dari race ke race, kita turunkan timing. Nombor dan selamat lah habiskan race. So, kalau korang nak tahu, yang atas jalan raya, yang selalu bawa macam hantu. Selalu dia pakai helmet kan? Ini dia buka helmet. Ni motor yang dalam track dia pula, okey? Hari ni kita dengan pasangan sejoli. Asyik dia je interview orang. Ini kita pula interview dia. Kau main lagi biar orang rasa kita punya mulut pula. Okay kak, dengan abang ni. Kan sekarang ni Harley Davidson ni dah membuat berlomba dekat dalam lintas Sepang ni. Apa pendapat akak dengan abang pasal motor Harley dah convert pergi ke lintas Sepang ni? Okay, secara jujur kalau tanya saya lah kalau orang sebut Harley Davidson, sebenarnya Harley Davidson ni adalah easy rider. Tapi bila dah bawa ke zaman yang sekarang ni, zaman milenial, budak-budak Gen Z ni, diorang lebih kepada kelajuan. Jadi daripada korang main dekat luar, berbahaya,
kita prefer untuk diorang pilih track. Jadi sebenarnya motor hari ni korang boleh ikut korang punya cita rasa untuk lajukan dia, untuk tukar spek, aksesori ikut yang korang suka. Cumanya bila dah laju tu main dalam track kan. Pertama ni, ni memang legend lah. Saya nak apa lah, saya nak dekat awak situ, boleh? Boleh, tapi mahal tak murah Dia punya payment ni kalau silap-silap ni harga motor sebiji nanti. Tak ada aku tahu. Okey satu lagi bang, apa pesanan dia kepada geng-geng yang suka main dekat luar, berlumba dekat luar, lepas tu dia jadi apa ni, weekend warrior dekat luar. Apa kita nak pesan dia orang supaya dia orang datang kat sini? Okey, kepada siapa yang jiwa kelajuan tu, tak salah kalau sesekali nak test power dekat luar, tetapi sejujurnya kalau nak test kewibawaan anda, apa kata korang join race untuk American Between Cup untuk test korang punya performance. Okey, lagi satu, bila ada acara-acara macam ni, dia dapat menarik minat anak-anak muda, Gen Z lah. Sebabnya kalau dulu bila cakap Harley Davidson, kita fikirkan ini adalah motor untuk orang-orang yang dah berumur lah. Tetapi sekarang Harley Davidson bukan lagi bertumpu kepada orang yang dah berumur, tetapi juga kepada anak-anak muda generasi baru. So ini macam saya lah. Tapi betul ke orang kata kalau kita nak pandai corner, nak belajar cornering, dia kena pergi off road dulu Ai? Betul, itu yang terbaik dan itu senang kata motor off-road ni dia akan unlock kita punya teknik riding. Lepas tu kita kalau boleh handle dekat motor dekat off-road, InsyaAllah dekat atas jalan raya sap-sap dan apa benda yang paling penting dari training, kita punya reflect. Bila ada jadi kecemasan dekat jalan raya apa semua, kita punya reflect lebih cepat, lebih cekap. Itu yang paling mahal, lebih penting. Mantap. Alright, mantap. Okay, terima kasih. Ingat yang kat luar, jangan berlumba dekat jalan raya, jangan bawa secara melulu jalan raya. Kita nak berlumba, nak bawa gangster-gangster dekat dalam track. Oh betul. Alright, thank you. All the best All the best Okay, hari ni kali kedua MS Twin Cup lah. Twin Cup, so second kali saya ride. Okey, ini untuk kategori apa? Saya dengar nak berlawan dengan lelaki. Ya. Tak, ini hooligan kan? Ini kategori apa ni? Ini kategori Twin Cup. Ini hooligan. Hooligan. So apa harapan pada diri Dato'? Itu hari saya nombor 3, hari ni fight balik lah. Baik balik Okey, kita wish Dato' all the best. Okay, Alright. thank you. Bye. Alright, all the best. Tadi seorang ni tycoon ni riders hantu tu bukan main enjoy lagi. Orang lain punya kacau untuk udang, dia sebelah tangan. Kita tengok je lagi. Alright. Kakak kita. Hai.
So ketik motor-motor rekod nak. So kita tengok situasi macam mana event. So kita nak ambil vendor. So dah nampak dekat apa nama kedai? Sinar Auto, Sinar Group. Sinar Group Auto ni dia punya harga pun menarik lah so menarik. So kepada siapa yang cari motor recon, cari dengan Atong. Okay. Betul? Okay, Kak. Kita support. Aduh. Power. Macam main seorang tu. Mulat tu. Ada ride. Gila ride. Ini dia punya hanyai. Wow. Lagi ya. Congrats. Berlawan-lawan kau. Laju now motor dia. Alhamdulillah. Aku belum masuk tak apa kan? Aku keluar. Oh tapi Congrats, Celan. Oh tapi starting tu best Mat. Starting tu best tadi kawan-kawan. Baik. Power. Aduh. Agen balik. orang banyak kat sini. Aduh, kau macam mana kau ni? Agen balik. Boleh. Dah lah susah kau nak dapat motor aku. Rosak pun dapat naik. Bawa dia agen balik.